Saya try iPhone baru, iPhone 17 Amirul. Cuma Amirul ni dia baik, dia beli phone warna biru. Jadi orang tak tahu dia beli phone baru. Kecuali kalau kita cakap dalam video ni. Jadi jangan lupa subscribe, follow. Okay, dah habis sibling. Hi guys. So, petang ni kita ada dekat kawasan bangunan Sultan Abdul Samad dekat KL. So, kita dah lama dah actually tak datang sini tau. Tapi bila kita datang balik, dia dah makeover lah. Quite nice jugalah. Okay, so jom kita jalan-jalan tengok sekitar kawasan bangunan Sultan Abdul Samad ni. So dia ada macam kawasan taman sikit lah. Dan juga actually dekat bangunan ni kita boleh masuk tau. Okay, jom, let's go guys. Okay, so ni dekat kawasan bangunan Sultan Abdul Samad. Okay, so jom kita nak try masuk dekat belak dalam. So actually now dia dah boleh masuk lah guys. Dia dah boleh masuk kat kawasan sini. Okay, so quite nice jugalah. Okay, jom kita naik dekat kawasan atas. So ni view untuk naik ke kawasan atas lah. So ni view dari bangunan atas. Cerita sikit bang, bangunan ni, pasal bangunan ni. Satu masa dulu, tahun saya lahir tu, tempat ni adalah mahkamah tinggi. Mahkamah Dia digunakan sampai 1984. Lepas tu tahun 2000 lebih, kalau tak salah saya, diserahkan kepada Kementerian Kebudayaan. Jadi kita boleh datang dan tengok High Court. Sekarang dia dah open lah. Open for public lah. Open, dalam ni ada kafe, kan tengok kafe. So actually sekarang ni quite ramai jugalah. A lot of people coming here. Okay, a lot of people coming here. Okay, Jabatan Warisan Bangunan Sultan Abdul Samad. Dekat okay, depan ni dia ada dataran. Depan ni dia ada dataran. Okay, bang. Okay, depan ni dia ada dataran Merdeka. Okay, so ni view dekat depan bangunan Sultan Abdul Samad. Okay, dekat Kuala Lumpur. So sekarang ni dah dekat ataupun nak dekat maghrib. So ni view dia dekat kawasan bangunan Sultan Abdul Samad ni dekat KL. So kalau korang nak datang, korang boleh datang kat sini. Actually waktu macam ni memang nice tau, kalau kita nak ambil gambar ke apa kan. So memang antara tarikan lah ada dekat kawasan Kuala Lumpur ni guys. Okay, so inilah view hadapan dekat bangunan Sultan Abdul Samad dekat KL. Tapi actually depan ni not sure lah ada event apa. So dia agak messy sikit lah depan ni. Tapi actually dekat belah dalam ni bangunan dia memang nice lah. Dekat belah dalam ni bangunan dia memang nice lah. So ni antara salah satu lagi lah tarikan dekat KL. Dan kita boleh nampak kat belakang tu bangunan. Cantik lah. Okay, so ni lah view dekat kawasan bangunan Sultan Abdul Samad. Okay, so ni antara attraction lah yang ada dekat kawasan bangunan Sultan Abdul Samad. So kebanyakan orang datang kat sini, actually dia orang nak ambil view dekat sini lah. So ni view malam memang nice lah dekat kawasan sini. Dan kalau kita tengok kat sini, mercu dia kalau ambil gambar memang nice kat sini. Kalau korang ambil gambar kat sini memang nice. So berhadapan dengan dia ni ada dataran Merdeka. Ni dataran Merdeka dan view. Ni view malam dekat sini ya.
Memang cantik juga kat sini. So kalau nak datang akses kat sini senang ke? Kita boleh naik LRT. Ha. Kita turun dekat Masjid Jamik. Masjid Jamik kat sana. Turun jalan kaki je ke sini. Sini masa paling bagus datang ialah waktu petang nak ke maghrib. Sebab apa, dia sejuk. Dia tak panas lah. Tak panas. Lagi Tapi satu, kalau datang pagi pun okey. lagi satu kalau waktu macam ni lampu lah. Kan? Kalau pagi kurang kot kan. Okay, so ni view dekat kawasan sini ya, kat Masjid Jamik. Tu. Belakang tu universiti kita sekarang ni. Belakang tu. Tu ada Bank Negara tu di BKL. So kat depan tu dia ada River of Life. You're very artistic. Dia ada River of Life kat sana. So I'm glad that I managed to Okay, so memang nice lah suasana malam kat sini ya. So kalau dia datang, kau datang waktu macam ni tau. Kau datang waktu macam ni. Sebab dia punya architecture ni memang nice. Kan kat depan ni, okay, kita akan jalan kat depan ni. Dia ada so kat depan ni dia ada River of Life. So kat depan ni memang cantik lah. Kalau kita ambil gambar, view dia memang nice lah. So tu bangunan apa bang? Bangunan apa tu? Menara apa tu? Itu Menara Merdeka. Menara Merdeka. Kalau Maybank, perang Maybank. Iran dengan US masih berterusan dan Iran attack Dubai, kita akan ada tower paling tinggi kat dunia. Kita doakanlah kita ada tower tertinggi di dunia. Tunjuk Menara 118. Menara 118. Kalau Iran continue serang Burj Al Khalifa. Tahu kan kita dah pergi Burj Al Khalifa. Okay, ni view malam lah cantik kat sini. Ni lah River of Life. View malam ni view malam kat sini. Dia memang nice. View malam dekat kawasan sini. So setakat ni saja video di bangunan Sultan Abdul Samad. So kalau nak datang, korang search je bangunan Sultan Abdul Samad ataupun naik LRT je turun ke Masjid Jamik. So terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. So jumpa kita di video yang akan datang. Okay, bye bye guys. Biru.